tetapi bagi saya, yang saya tak boleh kompromi bila you hilang sifat negarawan. Kan? You sanggup ketepikan statesmanship. Saya tahu perkara ni lama lagi. Lama dulu, bukan sekarang ni. Tapi kalau dulu saya cakap orang tak percaya. Kan? Saya dari tahun 2004. Saya keluar jail 2003, dia keluar jail 2004. Masa tu kalau tuan ingat, Tok Dahlan ingat, kes Lina Joy. Lina hebat. Ujung tahun 90-an sampai tahun 2000. Tapi masa tu Anwar dalam penjara, saya pun dalam penjara. Betul. Sekejap. Masa saya keluar penjara, isu tu masih hangat. Kita tak boleh buat keputusan sebab kita nak jaga. Bila sampai Lina Joy serang Mahkamah Syariah pada masa itu, kita dalam parti keadilan ni dan PR masa itu, kita tak boleh buat statement pun untuk pertahankan Mahkamah Syariah kerana nak jaga yang kelompok DAP, yang kelompok liberal, yang kelompok NGO liberal. Jadi saya kata ini has to be stopped. Kita tak boleh macam ni. Jadi saya tunggu Anwar keluar 2004. Anwar keluar. Jadi bila dia keluar, saya berdepan dengan dia. Saya bagi tahu dia. Kan? Kebetulan dia suruh saya pergi Turki, duduk sebulan sana, belajar dengan AK Parti, dengan Erdogan dan apa sebagainya. Balik dia tanya saya, apa you belajar dari Turki? Saya kata saya belajar dari Turki ialah gabungan antara Parti Erbakan dengan AK Parti Erdogan ini. Satu Erbakan ni konservatif macam PAS lah. AK Parti ini modern kan, macam PKR. Gabungkan untuk lawan sekularis. Kelompok-kelompok militer di Turki yang kuat itu, yang sekular. Itu saja. Jadi gabungan. Jadi dia kata isu nasional apa-apa. Jadi dia kata, you gabung dengan PAS. Saya cadang masa tu lagi. Kalau dia ikut tu, saya tak payahlah tunggu sampai 2024 masuk PAS. Tapi dia terus dismiss. Dia kata, dia pelekehkan PAS. Saya tak nak sebut lah, tak sedap pun saya nak sebut. Memang dia pelekeh betul. Satu. Kedua, dia boleh cakap. Dia kata, aku ni keluar, dia kata, yang tolong aku ni international. The NGOs. Takkan aku keluar ni, aku nak tinggal dia orang masuk PAS. Masa tu saya dah nampak masalah. Pendekatan. He is binded kan, dengan being obedient ataupun obligated dengan beberapa stakeholders, including external this is dangerous entities. Bila dia belum jadi PM, kita tak nampak kesannya. Bila dia dah jadi PM ni kan, kita nampak kesannya. Dia tak boleh buat tu, dia tak boleh buat ni. Sebab pada masa itu lagi dia dah kata tak boleh kan? Dia tak boleh kerana dia terikat dengan itu. Jadi ini masalah. Dia campur pula dengan Zahid yang sentiasa di kepalanya ada 47 kes. Saya tahulah, saya pernah turun naik mahkamah. Saya pun pernah banyak kes. Kita kalau ada kes ni Tan Sri, serabut. Kita tidur macam mana pun, makan raya-raya ke apa ke kan. Tetap nak tidur teringat kes. Jadi dia bukan habis lagi tu. Dia DNA. Masih lagi ada di. Jadi macam mana kita nak ada... Lagipun proses pembicaraan dah berjalan. Jadi segala fakta telah didedahkan. Masyarakat dan rakyat telah dengar apa benda yang telah berlaku. Jadi kita ada dua pemimpin besar, PM dan TPM, yang memimpin negara kita ini, yang punya masalah asas itu. Yang menyebabkan tak ada statesmanship. Dan inilah saya rasa yang menyebabkan kecelaruan dan cacah merbah yang berlaku di Malaysia hari ini. Yang tak pernah berlaku sebelum ini. Tok, ini kombinasi songsang kita nampak.